hari ni Kak Ai nak masak ikan acar kuning. Menarik sangat. Ini antara lauk yang kita boleh masak hari-hari. Kadang-kadang resepi nak masak ikan ni tak banyak sangat kan. Jadi dah dekat bulan puasa ni. Jadi kita kena banyakkan resepi, pelbagaikan resepi. Jadi hari-hari senang masak. So hari ni Kak Ai nak kongsikan ikan acar kuning. Kak Ai yang guna ikan bawal. Dia siap gaul dengan garam kunyit, jadi kena goreng. Ikan apa pun tak apa, ayam pun boleh. Okey, minyak dah panas, kita goreng dulu ikan bawal. Macam takut meresip. Goreng sampai masak je. Goreng sampai garing tu betul. Sebab kita tak nak dia hancur kan. Okey, sementara kita tunggu ikan ni garing, kita nak kisar bumbunya. Masakan ni masakan Indonesia tau. Acar dari Indonesia. Kita pun ada juga acar kita, tak payah dah share dah. Banyak dah lama juga. Kena cari kat bawah. Jadi kita nak masuk bumbu dia. Bahan-bahannya adalah, okey, Kak Ai guna bawang yang kecil-kecil ni. Sebab nanti bawang ni juga Kak Ai nak masuk dalam acar lah. Jadi kalau kecil-kecil ni kita bubuh lah dalam berapa bang? 10 ke macam tu. Kalau besar sikit bubuh lah 8. Macam tu. Okey, bawang merah, bawang putih. Dia tak pedas tau acar ni. Halia potong dulu. Okey, halia dan juga kunyit hidup. Kalau tak ada pakai serbuk. Dah namanya acar kuning, memang kena kuning. Warna kuning. Okey, ini aja, dia tak masuk cabai. So kita blend. Kita buat sikit lah. Satu bahan yang Kak Ai lupa, nasib baik suami Kak Ai nampak. Buah keras. Kak Ai pula buah keras tinggal banyak ni dekat rumah. Dalam 3-4 biji macam tu lah. Nak bagi dia lemak-lemak, masam, ada manis. Masin semua ada. So masuk blend sekali. Masuk. Blend balik. Okey, kita nak potong bahan-bahan ni. Mesti ada lah timun, tapi Kak Ai beli timun Jepun sebab Kak Ai suka color hijau dia. Jadi kan kita potong macam ni. Kita buang empulo dia. Empulo dia nanti kalau masuk berair-air. Macam tu. Jadi bila masak acar ni, dia jadi meriah nak acar ni. Kalau acar lah dia selalunya berwarna-warni kan kalau kita acar buah kan. Betul. Tapi sebenarnya acar ni dia kena ada manis-manis sikit. Masam dan manis dia ketara. Macam ni, panjang-panjang macam orang kata potong mancis. Sebenarnya kan Kak Ai suka ada juga benda ni tau. Dia manis. Betul tak bang? Betul. Cuma dulu kalau kita buat macam ni, mak Kak Ai kena buat cantik-cantik. Kena buang kat tengah-tengah tu. Cantik. Lepas tu kita nak carrot. Carrot ni Kak Ai yang punya pillar tah mana-mana lah pula. Inilah dia. Kalau dah apa orang kata bertambah-tambah umur ni kan. Letak tu macam ingat-ingat tapi tak ingat rupanya. Mana-mana jadi ni. So kita potong macam tu juga. Mancis. Macam ni ya. Okey, kita potong panjang-panjang macam ni. Dah nak habis dah potong. Tak payah banyak lah, satu cukup yang kecil. Okey, kita tunggu ikan kita masak garing. Lepas tu kita dah boleh start. Tumis, senang sangat buatnya. Ikan bawal ni kan kalau goreng garing-garing, kosong macam ni pun dah sedap. Sebab dia dalam dia lembut. Luar garing memang makan dengan nasi berkicap dah settle dah. Ni tapi kali ni kita nak buat acar lah macam mana. Okey, minyak lebihan tadi kita keluarkanlah, tinggal sikit agak-agak dalam 7 sudu macam tu. Dan lebih sikit je sebab nak bagi dia betul-betul garing cantik kan. Jadi bahan-bahan yang kita kisar tadi kita tumis lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tumis sampai dia nak minyak.
Oh, bukan ada benda apa hal lah kat yang lupa je. Kita masukkan serai, lagi titik dan juga daun salam. Daun salam ni sedap. Beli, simpan, kering pun tak apa. Kadang-kadang saya kat pasar, dia jual kering-kering tu. Sebab dia masih boleh dipakai. Okey. Ini sekejap. Jadi dia pecah minyak. Oh, dia keluar bau. Dia keluar bau tu tanda-tanda dia nak pecah minyak lah macam tu. Okey, masa kita tumis ni, kita bubur gula sikit dulu. Nak bagi dia berkilat. Kan dia kena manis-manis sikit. Macam tu. Okey, kemudian kita bubuhlah air. Oh, dia berkuah ke? Dia berkuah. Dia berkuah. Dia bukan acar macam kita kering. Dia berkuah. Kalau orang tengok, sebenarnya macam gulai je sebenarnya. Dia lemak je. Tapi dia tak ada santan, bang. Oh, tak ada santan. Kita tunggu dia mendidih. Dan nabur air dalam ni. Sayang. Sayang kan? Kita bubur sebutlah dia sulah sikit. Okey, kemudian kita buburlah benda yang keras dulu. Iaitu carrot. Dan tumin. Wortel. Panggilnya. Timun? Timun nanti lupa, ini keras. Dia ada lembut dulu. Okey, dah mendidih. Masukkan timun. Tumin. Dia jadi meriah. Dia jadi cantik. Nampak macam masakan kampung kan? Kemudian kita masukkan, Kak Ain suka sebabnya Kak Ain pakai bawang kecil-kecil ni. Kak Ain suka masuk bawang. Acar kan? Acar. Bawang putih pun boleh masuk sikit lah. Tapi yang kecil-kecil tau. Macam tu. Okey. Kemudian kita masukkan cuka. Dia kena ada masam-masam. Dia kena masam. Dia sebenarnya cuka lah yang paling kena. Kalau tak boleh, apakan daya, kita perah je lah. Lemon lah macam tu. Okey, kita tunggu dia mendidih. Kalau kita guna ayam, kita boleh masuk cepat. Tapi sebab kita guna ikan, kita tak nak, kita nak biar dia lembut dulu kan, baru kita masuk. Okey, garam jangan dilupakan. Okey, kita rasa dulu depan ni. Kak Ain rasa tak cukup cuka ni. Ya, nanti pergi ambil ya. Cukup dah bang, cukup dia. Ya, betul. Cukup tadi. Kak Ain punya sukatan tu cukup. Okey, kalau kita masak acar macam ni, kira nak hidang makan dengan nasi lah. Kalau Kak Ain tak suka lah dia benyek sangat. Sedang-sedang saja. So, jadi kita masukkan ikan. Cili bang, bagi cantik. Kan dia tak pedas. Siapa nak pedas, ni dah dianya. Bubuhlah cili. Kemudian kita masukkan ikan. Tak payah lama lah kuih kan? Tak payah lama. Dah masak tu dah goreng. Tu dia. Tu dia acar. Kita tak boleh pakai ni lah. Sekarang kita kaut. Sekarang dia pecah ikan tu. Kita pakai yang kecil. Macam tu. Cantik tak? Ini pun Kak Ain rasa kan? Wah, bisik-bisik pula tu. Tercair sikit kan, Mak? Patutnya pekat sikit lah. Tadi Kak Ain pergi tongkat. Tapi okey lah ni. Janji sedap. Sedap. Betul sedap. Memang betul rasa acar. Dah siap dah acar kita. Memang orang kata bagi idea nak masak kan. Kalau senang pun. Senang. Kalau tak tahan cuka, perah je lah limau kan. Masak dia senang sangat. Macam kita masak gulai tauco je macam tu lah. Jadi memang sedap. Terima kasih dekat Kak Ain. Okay, kita nak hidangkan. Ini makan dengan nasi putih, sayur kangkung, sayur kobis. Wah, sedapnya. Sedap ni Kak Ain. Sedapnya. Kena cuba. Kena cuba. Nanti bila bulan puasa nanti dah terror dah masak. Okey, masak-masak macam ni. Apa orang kata? Simple tapi kita boleh tambah nasi. Jadi kena cuba. Hidang ke orang pun kita puas hati, kita makan lagi puas hati. Okay, kita jumpa lagi di episod video memasak yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan share, komen semua-semua lah. Support Kak Ain, terima kasih banyak-banyak. Yang baru subscribe tu, hi. Thank you. Okay, terima kasih dan bye.